pasal crankshaft RX 150 J45 tu. So owner dah dapat refund semalam. Refund daripada dealer, daripada penjual, bukan daripada kilang. Itu arahan daripada kilang lah untuk dia orang refundkan balik kepada owner. Okay, cuma kat sini saya nak bagi tahu dekat semua, yang mana bagi pihak customer yang mana customer beli produk dekat Shopee ke, dekat luar ke, tak kisah. Apa produk yang murah, yang harga dia tu harga ekonomi, korang kena standby, korang tak boleh nak expect barang tu datang yang kualiti punya. Sebab sebagai pengilang, sebagai pengeluar, sebagai brand, syarikat company, even kalau kita orang sekalipun, kita keluarkan barang tu bukan untuk performance 100%. Kita keluarkan untuk diorang merasa. Sebab ada harga yang untuk semua orang, ada harga yang untuk geng-geng performance, ada yang harga yang geng-geng tayangan punya. So korang kena terima hakikat. Kalau korang beli harga kedai RM2, korang kena terima barang tu tak akan sampai macam harga dekat mall. So benda tu kena faham. Dia tak boleh nak terus condemn mana-mana brand company. Of course dia ada politik bisnes dia. Dia keluarkan produk yang murah, dia keluarkan produk yang mahal. Yang mana beli murah dapat yang itu, yang mana beli mahal dapat yang kualiti okey. So no wonder itu tak pelik. Bagi saya, owner, customer yang beli barang tu, dia tak boleh nak expect lebih. So masing-masing take care pasal benda ni. Kalau kata nak yang okey, tahan lasak, terus jump to the yang paling harga, yang paling power, yang padu, yang memang dah ada review okey, tak pernah problem ke, terus jump situ. Habislah labur dah duit 2-3 ribu pun tak apa. Itu kalau korang nak expect yang kualiti. Tapi kalau korang just nak berasa dalam masa sama nak ikut bajet korang, korang kena terima hakikat bila ada problem. Jangan pula bila ada problem korang pergi hentam nama brand-brand company. Diorang buat brand untuk korang merasa, bukan untuk performance korang. Diorang pun kalau nak buat tournament ke, competition ke, diorang tak akan pakai barang-barang murah. Benda tu common, boleh fikir logik. Dan bagi pihak company pula yang keluarkan produk, brand, yang keluarkan harga murah, yang keluarkan harga mahal, korang pun kena expect bahawasanya kalau yang jual harga murah tu, korang kena tahu kualiti yang korang deliver tu kualiti apa. Dan bila korang tahu dah setiap kualiti tu ada compliance dia. Mungkin ada orang komplain pasal benda ni, just terima hakikat bahawasanya produk yang kita jual murah ni memang ada problem. Dan just counter up dalam benda tu. Tak perlu nak fight, sampaikan orang kata apa, tegak benang yang basah. Sedangkan kita jual barang kedai RM2, tapi kita punya tegakkan benang yang basah tu macam kita jual barang LV, barang Gucci. So tak worth it lah. Kecuali dia jual barang yang beribu, barang yang kayangan, dia nak fight, nak tegakkan benang tu, tak ada masalah. Dan satu lagi, if let's say, yelah dalam dunia ni manusia yang buat produk, manusia yang buat. If let's say produk dia buat tu memang dia yakin dah cukup padu, tapi kenapa perlu jual harga murah? Kalau betul-betul produk dia terpadu. Dan andai katalah dia jual produk murah, ada problem, dan problem tu bukan daripada dia, dan dia tahu problem ni lepas dia inspect bukan masalah salah dia, ini salah pemain, ini salah customer. You want the company, dia company besar yang ada teknologi, yang ada kilang, yang ada bahagian inspection, yang ada bahagian research, yang ada bahagian material. Korang kena explain by fakta, bukan main sangkaan je. Oh dia ni pemain cuci tak bersih, oh ini salah pasang, ini salah ni, itu salah itu. Orang buat produk untuk kita orang pasang, bila problem, korang kena terima hakikat bila kita komen. Kalau kata benda tu bukan salah daripada kita orang, bukan salah daripada brand tu, salah daripada pemain ataupun customer, korang just explain bagi kita orang faham. Simple, tapi biar ada fakta, biar ada teori. Jangan main band terus cakap, oh ini salah pasang, oh ini nak ni. Just tak payah nak jadi sarkastik. You buat business betul-betul. Bagi clear benda tu. Kalau produk you jual murah, you kena terima compliant. You tak boleh nak jual produk murah, tiba-tiba compliant kita nak terima. Orang komplain je tak boleh bising. Semua nak kena fight. Kalau nak fight betul-betul. Ini refund dia bagi, nak fight lagi. So, tak ada fun lah. Business dia tak fun pun. Okay? So, minta owner, minta company, brand-brand yang keluarkan produk tu, minta dia terima hakikat. Make sure dia soal kualiti ni, mana-mana company memang tak boleh nak jamin. Mana-mana company memang tak boleh jamin. Tapi, bukan situ kita target macam mana dia handle problem. Problem tu muncul macam mana, kita tak boleh nak elak. Tapi yang penting macam mana kita handle the problem. Macam mana kita nak explain, macam mana kita nak counter compliance, macam mana kita nak menghadap dengan netizen, macam mana kita nak menghadap dengan owner, customer. Ada kat sini customer bangang beli yang paling murah. Lepas tu nak kualiti macam yang kayangan punya. Tapi kita takkan nak maki dia. Itu bukan nama bisnes. Tak ada servis lah macam tu. So kita explain secara teori, kita explain secara rational, secara formal, proper way, baru orang boleh respect you punya level bisnes. So harap masing-masing ambil pengajaran. Okay, ini contoh. Kalau akulah jadi company tersebut, aku terima komplain, aku tahu bahawasanya produk tu memang bukan salah kita orang. Problem produk tu berpunca daripada pihak owner ataupun pihak kedai yang pasang tu. Of course aku nak fight. Aku nak jaga aku punya reputasi, nama company. Dan kita punya bahagian technician, kita bahagian respect, ada bahagian research, material.
So why not kita ambil masa, bincang dengan tukar pasang, bincang dengan customer, macam mana boleh jadi, collect sebanyak mungkin info, collect semua info, dan kita tengok macam mana benda tu boleh berlaku, kita kaji. Dan material yang ada dekat barang tersebut, spare part macam contoh crankshaft tadi, dia kata ada habuk besi semua sekali, why not ambil habuk besi tu, tengok dia punya, kaji dia punya material, datang daripada mana, material apa, sama tak material dengan road, sama tak material dengan gearbox ke, dengan piston ke, dan baru kita boleh klasifikasikan produk tu, problem dia macam mana, sejarah dia macam mana dia boleh jadi, proses dia macam mana. Just to be professional lah, kita company kan. So kalau kita nak fight, bagi tahu dia, okey boleh, kita boleh fight, kita boleh claim untuk tuan, tapi sekiranya produk ni betul-betul salah daripada pihak kami. So bagi kami masa 2 minggu untuk inspect produk ni, untuk check betul-betul material ni macam mana dia berlaku, check harden dia, check tahap dia punya kualiti dia dengan proses dia jadi tu macam mana. That's mean benda tu clear, pihak sana clear, pihak sini pun clear, semua orang puas hati. Macam kita orang, kalau kita orang salah pun kita puas hati sebab kita dapat solve the problem. Tapi kalau solve the problem, kita rasa tak puas hati sebab apa? Cara solve problem tu macam tak adil, berat sebelah. Kalau betul kita salah, make sure kita salah, supaya kita rasa puas hati. Ini kata kita salah tapi kita tak salah, ataupun kata kita tak salah dan kita salah. Benda tu biar clear dan rational sebagai company. Nak pergi jauh, of course lah, orang kena hadap lah benda-benda gini. Okey? Terima kasih, selamat hari raya. Assalamualaikum. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 sahaja. Warranty sehingga 3 bulan.